Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. So dalam video yang keempat ni saya akan tunjukkan pula macam mana cara untuk kita membuat macam ni kita nak membina prompt. Okey. So okey, nak membuat video, membuat gambar, kita kena tahu basic sikit lah untuk kita buat prompt. Okey. Tapi saya akan bagi tahu secara asas sahaja, okey, apa yang saya rahsia macam mana saya dapatkan banyak gambar dan video-video yang orang kata apa, saya boleh buat video yang boleh buat viral, okey, yang buat orang tertarik. Macam mana cara dia? Okey. Alright. So contoh kita ada jumpa satu video yang kita rasa menarik lah. Nak buat video tu kita tak tahu prompt dia. Okey, so mudah je. Kita pergi kepada video to prompt ataupun image to prompt. Tapi saya dalam ni saya tunjukkan macam mana nak masuk video to prompt lah. Okey. So pergi kat video to prompt, masukkan ni overview ni, and then kita masukkan pula video yang kita masukkan. Okey, contoh video ni. Okey, so video ni nanti korang tekan yes. Right, kita tunggu dalam lebih kurang 1 minit. Okey, sementara nak tunggu siap tu. Okey, listen volume to send. Okay, you win. Suara dah sebenarnya. Okay. Gravity up self. Okay. So kita dah dapat dah dia punya okay, dia punya prompt dia. So kita copy code. Okay. Then kita nak buat muka kita masuk dalam video tadi tu macam mana? Mudah je. Pergi kat ChatGPT. Okey. So dalam ChatGPT ni nanti korang paste tadi yang kod tadi tu, and then korang bagi tahu kat ChatGPT okey, tolong buat prompt baru. Gantikan karakter, okey, karakter lelaki tersebut sebagai image satu. Dan korang kena check jugalah dekat dalam ni. Korang nampak tak? Okay. Bila kita tengok kat sini, dia tak ada nama dia, ialah shot by shot. So kita kena bagi tahu lah dekat dia detail lah kita nak buat macam mana. Cakap kat dia. Dan saya nak awak tambah shot by shot setiap scene. Okey, dan bagi tahu jugalah kita nak buat dalam model mana. Macam saya suka beli suara dan saya nak sesuaikan dengan model Sora, model Sora Seedance 2.0. Okey. Tekan yes. So dia akan buatkan kita punya flow lagi cantik, dan kita boleh dapat satu prompt yang lengkap lah, supaya setiap shot-shot yang dia bagi tu dia akan follow. Okay, terutama Seedance lah. Seedance memang dia nak macam ni. Dan kalau ikut dia akan follow apa yang kita telah apa yang ChatGPT telah buat lah.
Okay. Kalau boleh cakap dekat dia, saya mahu dalam satu prompt. Supaya senang saya copy paste. Okay. Oh, dia tak buat shot by shot setiap berapa saat. Okay, tambah lagi. Tambah shot ikut masa untuk durasi 15 saat. Kita kena detailkan macam ni lah supaya korang akan faham lagi lebih detail untuk bagi pastikan video tu cantik ikut flow. Okay. Alright. So ini simple je sebenarnya. Dekat dalam kelas advance kita akan belajar lagi detail prompt yang ada. Cuma kita dah boleh berjaya buat satu video. Yang video ni korang nanti saya akan tunjuk pula macam mana kita nak buat sambungan. Okay, sambungan selepas kita dah buat satu video. Okay, pergi balik kepada Telegram. Okay, masuk dekat create scene. Okay, yang ni kita pilih multi frame video. Ni saya kat multi frame video ni pilih kita nak guna. Masuk kat sidang yang paling simple. Okay, pilih 916, pilih 15 second, pilih one image. Okay, sebentar one image. Sebab kita nak minta gantikan like itu kan. So kita kena ada gambar kita dulu. Sebentar saya cek gambar saya start. Okay, kita dah gambar. Okay, lepas tu then kita masukkan prompt tadi yang kita dah copy paste. Okay, kita pastikan yang image satu tu keluar. Yang woman. Kita balik. Dia tulis tak image satu. Oh, tinggal image satu. Okay. Bila kita ada nampak image satu tu, kita kena make sure kita kena ada buat nama dia apa nama alliance alliance. Kita kena letak alliance untuk refer ke image tu pada siapa. Okay, yang ni kita tertinggal lah. Sepatutnya kita kena letak terus je. Alliance tu. Okay, yang satu. Tengok lagi tak image satu ada kita letak je. Okay, siap kot tak ada lah. Ada lagi sini. Okay. Okay, tak ada dah. Siap. Kan yes. Okay. So sementara nak tunggu ni, saya akan tunjuk juga macam mana nak buat lagu. Okay. So kita fokus kali ni ialah macam mana cara untuk kita buat video frame to frame. Supaya kita tak tersasar dan video tu boleh konsisten karakteristik. Okay.
So kita pergi kepada, tekan balik create tag content. Okay. Then pergi kepada, ini kita nak buat lagu So nak buat lagu, kita pilih text to music. Okay. So untuk kita pilih model, mesti kita kena pilih terbaik Suno. Okay, Suno pilihlah Suno. Nak pilih Suno V.5 cover ataupun Suno V.55 biasa. Okay, berbeza dia. So cover ni ialah banyak kita ambil lagu-lagu pada lagu orang yang famous, dan dia buat balik lagu tu ikut kita punya lirik. Okay, saya bagi contoh. Kalau kita ambil cover ni, please upload audio. Maksudnya kita dah ada audio dan kita nak masukkan apa nama lagu tu yang sesuai dengan audio kita. Okay, ini cover. So kalau kita nak buat lagu kita yang daripada awal, kita pilih Suno V.5 yang biasa ni, and then kita pilih apa? Music with lyrics. Okay, pilih apa? Pilih MP3. Then yang ni yang penting, lirik ni kita nak dapat mana? Bagi saya, kalau untuk kita buat Suno ni, kita ambil lirik daripada ChatGPT, hasil ChatGPT, dan kita masukkan terus ke dalam ni. Okey, saya dah siapkan lirik saya, okey, yang mana saya telah buat digunakan ChatGPT. Okey, dalam advance class saya ada tunjukkan macam mana cara kita nak buat kita punya form untuk kita bina ayat ChatGPT, menjadikan lirik kita tu lagi cantik. Okey, so saya just copy paste yang sebelum ni saya pernah buat.